أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. InsyaAllah pada malam ini kita akan meneruskan mengenai kisah Mi'raj. Pada minggu lepas kita telah melihat bagaimana Allah telah menerima, Nabi SAW telah menerima mengenai kefarduan solat. Pada awalnya Nabi SAW difardukan supaya solat 50 kali sehari semalam. Kemudian dipujuk oleh Nabi Musa supaya naik kembali. Akhirnya bila naik turun bertemu dengan Allah, akhirnya dapat dikurangkan menjadi 5 kali sehari semalam. Dan lepas daripada itu Nabi SAW pun turun daripada langit ke bumi. Apabila Nabi SAW nak turun daripada langit dunia ke bumi, maka Nabi SAW terlihat adanya satu gumpalan asap yang tebal dan suara gemuruh yang berbisingkan. Nabi SAW bertanya, apakah itu yang Nabi tengok tu, yang merupakan gumpalan asap yang tebal, yang dikatakan suara gemuruh yang berbisingkan? Maka malaikat pun menjawab, itulah tentera syaitan. Supaya apa? Supaya dengan gumpalan asap tersebut, dengan suara gemuruh tersebut, menyebabkan manusia terhalang pandangannya daripada berfikir. Berfikir tentang apa? Berfikir tentang langit. Berfikir tentang langit dan bumi diciptakan oleh Allah. Kalaulah seandainya tidak ada sekatan ini, maka manusia ini, seluruh manusia akan beriman dan patuh kepada Allah. Kerana apa? Kerana dapat berfikir mengenai ciptaan langit dan bumi. Oleh kerana halangan inilah, maka manusia tidak dapat berfikir mengenai langit dan bumi diciptakan oleh Allah. Kemudian Nabi SAW pun turun ke bumi, menaiki burak pulang ke Mekah. Di dalam perjalanan ni, Nabi SAW bertemu, melihat 3 rombongan daripada Syam yang dimiliki oleh puak-puak Quraisy. Sebenarnya 3 rombongan ni boleh kita kata sebagai, nak jadikan sebagai bukti Nabi SAW pernah pergi ke Baitul Muqaddis dan balik pada hari yang sama. Rombongan yang pertama, nanti kita ceritalah dalam ni, dalam bila Nabi SAW sampai ke Mekah. Nabi SAW bertemu dengan 3 rombongan ni. Bila sampai sahaja di Mekah, ya, setiap rombongan ni adalah dia punya ciri-cirinya tersendiri. Dan ciri-ciri ni lah nak bagi tahu supaya puak-puak Quraisy ni percaya dengan Nabi SAW. Yang Nabi SAW berjalan daripada Mekah ke Baitul Muqaddis dalam masa sehari, dalam masa semalam sahaja. Bila sampai sahaja di Mekah pada waktu malam, kemudian orang pertama
Nabi SAW berjumpa pada pagi Isra' Mi'raj tu, orang yang pertama Nabi SAW jumpa adalah Abu Jahal. Abu Jahal ni punyalah dia nak cari pasal dengan Nabi ni, ialah Nabi ni bila nak menyampaikan berita Isra' Mi'raj ni rasa susah dah. Macam mana ni nak sampaikan cerita Isra' dan Mi'raj ni? Nabi risau, takut orang-orang Mekah ni takut memperlekehkan dan mempertikaikan keajaiban yang dilalui oleh Nabi. Kalau kita sekarang ni pun tak boleh percaya kalau cerita ni berlaku, takkan dah kita ni boleh daripada, contohlah kita ni kat Kuala, pada malam tadi, malam ni saya ada di Bangkok, contohnya lah kan. Tiba-tiba subuh besok ada di Kuala. Kalau di KL tu mana sabar lagi lah, mungkin naik kapal terbang. Ni ceritanya ya, tempat yang jauh tapi boleh pergi dengan jarak yang masa yang dekat. Masa zaman tu nak pergi Baitul Muqaddis bukannya makan dalam masa sehari. Mungkin dalam berminggu-minggu boleh sampai ke Baitul Muqaddis. Tapi bila Nabi SAW dalam masa Isra' Mi'raj ni dalam satu malam sahaja, Nabi boleh pergi ke Baitul Muqaddis dalam satu malam saja. Tak lebih daripada tu. Kalau teknologi sekarang pun mungkin tak dicapai oleh akal. Bagaimana boleh daripada Baitul Muqaddis balik ke Mekah dalam satu malam sahaja. Bukan sahaja pergi Baitul Muqaddis, bahkan naik ke langit ke-7. Ini pun teknologi pada hari ini tak dapatlah nak dicapai oleh akal. Jadi bila pagi tersebut, pagi berikutnya, Abu Jahal pun datanglah berjumpa dengan Nabi. Bukannya nak beriman dengan Nabi. Biasalah Nabi ni bila tengok pagi-pagi ni rasa macam murung je, rasa macam tak bersemangat. Jadi Abu Jahal ni tanya, kenapa muka kamu ni macam tak bersemangat je? Kenapa muka kamu ni macam ada sesuatu yang menyusahkan, yang kita kata benda yang ni lah, berat lah. Jadi Nabi SAW pun menjawab, ya, malam tadi aku diisrakan ke Baitul Muqaddis. Jadi Abu Jahal ni kata, oh, kamu pergi Baitul Muqaddis pada malam tadi? Sekarang ni tiba-tiba ada di Mekah pula. Nabi pun jawab, ya lah, benar. Abu Jahal ni kadang-kadang dia nampak sekarang ni nampak je baik, tapi dia nak mengenakan Nabi ni. Abu Jahal katanya seolah-olah macam menerima lah apa yang dikatakan oleh Nabi. Jadi Abu Jahal ni menawarkan diri supaya apa? Supaya dapat mengumpulkan kaum-kaum Quraisy. Nanti kamu ceritakan apa yang berlaku. Sebenarnya tujuan Abu Jahal ni bukannya tujuan nak menyebarkan agama Islam. Tujuannya adalah untuk menghina Nabi. Bila Abu Jahal ni dah kumpul semua orang-orang Quraisy ni, kumpul satu tempat, kemudian Abu Jahal pun kata, silakan cerita apa yang diceritakan kepadaku sebentar tadi. Maka Nabi pun berceritalah mengenai Isra' dan Mi'raj dan yang berlaku pergi ke Baitul Muqaddis dalam masa sehari.
bila dah dengar sahaja cerita oleh Nabi SAW mengenai Isra' Mi'raj ni, ada sebahagian bukan sahaja orang Quraisy, bukan sahaja orang musyrik yang tidak percaya dengan cerita Nabi SAW ni. Bahkan pada ketika itu ada orang Islam juga yang mempertikaikan kisah Isra' dan Mi'raj ni. Sampai ada tepuk dahi, sampai kata, betul lah orang Quraisy ni kata, betul lah Nabi Muhammad ni dah gila. Macam mana dari Baitul Muqaddis ni ke Mekah, Mekah ke Baitul Muqaddis dalam masa semalam saja. Kami ni, katanya orang Quraisy, nak pergi ke Baitul Muqaddis pun dan mengambil masa berminggu-minggu. Tapi kamu cerita ni boleh pula pergi ke Baitul Muqaddis dalam masa semalam sahaja. Nampak seolah-olahnya cerita yang mustahil berlaku pada zaman itu. Ya, sebenarnya inilah kita kata akal manusia ni. Nabi SAW daripada Mekah ke Baitul Muqaddis bukannya berjalan, tapi diperjalankan. Allah yang memperjalankan Nabi SAW daripada Mekah ke Baitul Muqaddis. Kalau Allah memperjalankan Nabi daripada Mekah ke Baitul Muqaddis, maka tidak ada sesuatu pun yang mustahil. Tapi kalau Nabi SAW berjalan sendiri daripada Mekah ke Baitul Muqaddis, ini mustahil lah. Oleh kerana Allah yang memperjalankan Nabi itu, maka itu bukanlah satu perkara yang mustahil yang akan berlaku. Jadi Mut'im bin Adi ni kata, kami pergi ke sana sahaja sampai sebulan. Baru pergi, bukannya pergi balik. Pergi sahaja ke Baitul Muqaddis mengambil masa sebulan. Bila balik pun mengambil masa sebulan. Tapi kamu cerita ni pergi ke Baitul Muqaddis, pergi balik dalam masa semalam. Nampak sangat satu perkara yang mustahil. Orang Abu Bakar pada ketika itu, kita kata ujian keimanan kepada para sahabat ni tinggi. Antara yang kita kata beriman betul-betul dengan Isra' Mi'raj ni adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi adalah orang Quraisy ni pergi berjumpa dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Katanya orang Quraisy tu, kamu percaya tak? Kamu percaya tak tadi Muhammad tadi cerita yang dia ni pergi Isra' ke Baitul Muqaddis dalam masa semalam sahaja? Ni nak katanya nak uji keimanan para sahabat ni. Abu Bakar kata, kalau betul lah yang diceritakan itu daripada Nabi Muhammad, lebih daripada tu apa nak aku percaya? Kemudian Sayyidina Abu Bakar pun kata lagi, engkau mendustakan dia, tapi kau tak bagi pun dia peluang untuk membuktikan bahawasanya dia berjalan ke Baitul Muqaddis dalam masa semalam. Ini masalah orang Quraisy ni. Dia tak bagi peluang kepada Nabi supaya dibuktikan kebenaran Isra' dan Mi'raj tersebut. Tapi Sayyidina Abu Bakar ni tak perlukan bukti langsung pun. Itu pun beliau beriman dengan bersungguh-sungguh
bahawasanya Isra' Mi'raj ni benar-benar berlaku. Jadi antara mereka ni yang berada di majlis Abu Jahal ni, tiba-tiba ada seorang ni bangun. Kalau macam ni lah, kalau betul lah kamu ni pergi ke Baitul Muqaddis, kamu cerita macam mana rupanya Baitul Muqaddis ni. Dalam Baitul Muqaddis ni ada berapa tiang? Dalam Baitul Muqaddis ni ada berapa tingkap? Dalam Baitul Muqaddis ni ada berapa pintu? Dalam Baitul Muqaddis ni rupa macam mana? Ya, Nabi SAW pergi ke Baitul Muqaddis bukannya tujuan nak kira tiang, bukannya tujuannya nak kira berapa pintu, macam mana rupanya Baitul Muqaddis ni. Jadi Nabi pun tak berapa nak ingat dah macam mana rupa Baitul Muqaddis ni, macam mana dia punya ciri-cirinya. Inilah kita katakan mukjizat Nabi SAW. Antara mukjizat Nabi SAW, ya, Nabi SAW bila ditanya soalan-soalan ini, Allah menunjukkan, Allah bagi satu bayangan, Allah datangkan sendiri Baitul Muqaddis di hadapan Nabi SAW. Masa tu orang-orang Quraisy tak perasan lah. Nabi SAW daripada Kaabah tu nampak Baitul Muqaddis berada di kawasan Sa'i. Kalau kita perasan, dilihatkan kepada Nabi SAW bagaimana rupa Baitul Muqaddis. Oh, tadi kamu tanya berapa tiang? Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tiang. Tadi kamu tanya berapa tingkap? Nabi kira 1, 2, 3, 4. Tadi kamu tanya berapa pintu? Nabi kira depan-depan 5 ni. Tapi Nabi tak tunjuk lah. Nabi kira macam mana, berapa tiang, macam mana rupa dia. Tapi Nabi SAW diperlihatkan masjid Baitul Muqaddis betul-betul di hadapan Nabi. Jadi dia pun, oh betul lah, macam ni lah yang diceritakan oleh Nabi ni, macam mana rupanya Baitul Muqaddis ni. Kemudian ada yang tanya lagi, bilangnya Muhammad ada minum air dalam khemah kamu. Yang tadi tu, yang tadi tu kan ada 3 rombongan yang kita cerita tadi tu. Rombongan yang pertama ni daripada Yaman balik ke Mekah. Macam-macam dah benda yang dibawanya. Ciri yang pertama, rombongan yang pertama ni, dalam rombongannya hilang 1 ekor unta. Hilang 1 ekor unta. 1 ekor unta membawa 1 karung besar, 1 karung kecil, 1 berwarna putih dan hitam. Itu ciri rombongan yang pertama. Rombongan pertama ni bukan yang unta hilang. Rombongan yang pertama ni ialah bila Nabi SAW dia terbang rendah. Jadi unta-unta ni bila melihat buruk yang dibawa oleh Nabi ni, jadi unta-unta ni rasa macam terkejut. Habis semuanya jadi huru-hara. Sampailah nak dikatakan huru-haranya rombongan tu, sampai salah 1 ekor unta daripada yang dema bawa ni patah kaki. Sampai ada yang pengsan.
Sebab apa? Sebab ketakutan melihat burak. Rombongan yang kedua, mereka melihat mereka kehilangan satu unta. Dan mereka pun carilah mana unta tersebut. Masa mereka cari unta tu, tiba-tiba Nabi SAW memberi salam kepada rombongan tersebut. Pelik ya? Rombongan ni rasa pelik. Itu macam, suara tu macam kenal je. Tu suara Nabi Muhammad. Rombongan yang ketiga ni dah nak sampai dah ke Mekah. Rombongan yang ketiga ni, Nabi singgah di kafilah rombongan tersebut. Nabi SAW minum air yang diletakkan di dalam sebuah kemah di dalam kafilah tersebut. Biasalah, rombongan ni rasa pelik lah. Tadi rasanya bekas air ni penuh, macam mana tiba-tiba kosong? Yang lagi peliknya, bekas ni kosong, tak ada pula kesan tumpahnya. Jadi inilah nak bagi tahu mengenai bukti bahawa Nabi SAW memberi peninggalan, kesan kepada mereka, supaya mereka ni bila sampai sahaja di Mekah, mereka dapat cerita apa yang berlaku. Bila mereka cerita apa yang berlaku kepada puak-puak Quraisy ni, mereka pun akan percaya. Dan Nabi SAW, yang rombongan yang terakhir tu, Nabi kata rombongan ni akan sampai petang nanti. Jadi mereka pun tunggulah rombongan ni, rombongan yang terakhir ni, rombongan yang ketiga ni. Tunggu tak sampai lagi. Malam dah nak sampai dah, tapi rombongan ni tak sampai-sampai lagi. Jadi Nabi pun berdoa supaya apa? Ya Allah, Kau tahankanlah matahari ini supaya rombongan yang terakhir ni sampai ke Mekah pada waktu petang. Masa itulah kita kata mukjizat Nabi SAW. Allah memakbulkan doa Nabi SAW. Pada hari itu siang panjang sikit berbanding dengan hari-hari yang lain. Dan rombongan tu sampai betul-betul sebelum daripada malam. Benarlah apa yang dikata oleh Nabi SAW. Tapi walaupun puak-puak Quraisy ni dapat melihat kebenaran yang berlaku di depan mata mereka, mereka masih lagi mengingkari apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Katanya apa? Kata mereka menuduh Nabi sebagai seorang penyihir. Mereka mempercayai Walid bin Mughirah yang menuduh Nabi sebagai penyihir. Mereka tetap tak percaya dengan kisah Isra' Mi'raj, walaupun kebenaran berada betul-betul di depan mata mereka. Apa pengajaran yang boleh kita ambil daripada peristiwa ini? Peristiwa Isra' Mi'raj ni bukanlah satu perkara yang mustahil. Tapi peristiwa Isra' dan Mi'raj ni tak dapat difikir oleh akal manusia yang lemah. Akal manusia ni bukanlah kita kata cak ayam. Bukan kita kata kualiti rendah, tapi tak mampu difikir oleh akal manusia. Cuba kita bayangkan, kalau seorang hamba Allah petang tadi
berada di Bangkok, tiba-tiba malam ni berada di Kuala, agak-agaknya dapat tak kita fikir dengan akal yang waras? Agak-agaklah petang tadi berada di Bangkok, tiba-tiba hari ni malam ni berada di Kuala. Tak maunya. Tapi ni nak bagi tahu betapa lemahnya akal manusia ni. Kalau kita ibaratkan, dalam dunia ni ada penimbang yang menimbang emas. Dalam dunia ni ada penimbang yang boleh menimbang gula. Ada penimbang yang boleh menimbang lori. Ada penimbang yang boleh menimbang benda-benda macam batu, rempah. Boleh tak? Kalau lori ni kita timbang dengan timbangan emas, tak lepas. Macam itulah akal manusia. Akal manusia ni lemah. Tak dapat berfikir bagaimanakah Isra Mi'raj ni boleh dicapai oleh akal manusia yang lemah. Sebab itulah nak mempercayai Isra Mi'raj ni tak cukup hanya dengan akal manusia yang lemah. Dia memerlukan kepada keimanan yang tinggi. Yang kedua, kita kena ingat, sembahyang ni bukannya satu bebanan daripada Allah. Tapi anggaplah bahawasanya sembahyang ni adalah satu hadiah daripada Allah. Satu tanda kita sayang kepada Allah. Sebabnya perintah-perintah yang lain, perintah puasa, perintah zakat, perintah haji, semuanya Allah turunkan, Allah wahyukan, Allah perintahkan di bumi. Tapi sembahyang ni Allah perintahkan di langit. Ni nak bagi tahu, memberi isyarat kepada kita, sembahyang ni bukannya satu perkara yang ringan, tapi ini merupakan hadiah yang istimewa daripada Allah. Kita jangan anggaplah sembahyang ni bebanan. Sahabat-sahabat yang dulu, ulama-ulama yang terdahulu, bila rasa penat, mereka akan menunaikan sembahyang. Berbeza dengan sekarang. Sebab itulah Nabi SAW pernah bersabda kepada Bilal, "Wahai Bilal, lihatkanlah kami dengan sembahyang." Pelik ya? Kita sekarang ni terbalik. Lepas sembahyang barulah rasa lega. Kita sembahyang subuh, lepas subuh tiba-tiba dah masuk waktu zuhur, rasa macam baru masuk subuh je. Kita sembahyang maghrib tadi, habis je sembahyang maghrib, dah tiba-tiba isyak pula dah. Kalau pagi tu rasa liat ni nak bangun kan, bangun subuh. Kalau tak bangun subuh ni dosa, masuk neraka. Jadi bangunlah sembahyang subuh. Seolah-olahnya sembahyang tu macam jadi satu bebanan kepada kita. Bukannya kita kata sembahyang tu tanda kasih sayang kita kepada Allah. Sembahyang ni hadiah daripada Allah. Maka hargailah hadiah tersebut dengan penghargaan yang terbaik. Sembahyanglah dengan sembahyang yang terbaik. Nabi SAW kata, "Wahai Bilal, lihatkanlah kami dengan sembahyang." Sebab apa? Sahabat-sahabat ni dengan sembahyang itulah dapat ketenangan. Dengan sembahyang itulah dapat kerehatan. Dengan sembahyang itulah dapat memberi tenaga kepada mereka.
Cuba kita bayangkan, ada satu ulama ni bermusafir. Musafir jauh lah dengan anak-anak murid ni. Biasalah musafir ni penat, letih. Kalau dulu ni bukan macam sekarang. Dulu ni naik unta. Setiap orang adalah dia punya tugas-tugasnya sendiri. Jadi tok guru ni pun rasa penat. Kalau anak-anak murid yang lain ni, bila nak berhenti di RNR tu, semuanya pakatlah pergi ngopi, pergi mengetih, pergi tempat boleh tidur ke, cari tempat yang rehat lah. Tapi tok guru ni, yang peliknya, penat-penat, tapi dia rehat dengan sembahyang. Ada tak orang sekarang ni pergi berjalan jauh, punyalah jauhnya, tiba-tiba berhenti di RNR, cari surau sembahyang? Rasa tak ada lagi lah orang pergi surau sembahyang sebab nak rehat daripada kepenatan sehari membantu kereta. Selalunya orang sekarang ni, kalau dah penat, dah bawa kereta tu, rasanya berhenti tepi jalan, berhenti di RNR, buka tingkap sikit, tutup aircon, tidur lah. Tapi ulama' ni pelik. Bila sampai di RNR, cari surau sembahyang. Jadi anak murid ni rasa pelik. Apa tok guru ni, kami ni semua penting, semua letih. Boleh pula dia ni sembahyang dalam keadaan kepenatan ni. Jadi anak muridnya tanya, tok guru, kami ni semua letih. Ada daripada kalangan kami pergi cari teh, cari kopi, minum sikit lah, tidur. Tapi yang peliknya tok guru ni, ya syekh ni, bila berhenti di RNR boleh pula sembahyang 2 rakaat. Tok gurunya kata apa? Tok gurunya kata, inilah yang menjadi kerehatan bagi aku. Oleh kerana dia sembahyang, dia dapat kerehatan yang sempurna. Sahabat-sahabat dulu ni beribadah bukannya disuruh oleh Allah. Sebab itulah sahabat-sahabat ni beribadah macam merasa tidak terbeban. Kita ni beribadah sebabnya disuruh oleh Allah. Sebab tu rasa terbeban. Ya, cuba bayangkan, Nabi sendiri, Nabi ni pangkatnya tinggi lah. Nabi ni sampai satu tahap dijamin masuk ke syurga. Sama juga dengan sahabat-sahabat Nabi. Sahabat-sahabat Nabi ada yang dijamin masuk ke dalam syurga. Tapi bagaimanakah amalan mereka walaupun sudah dijamin masuk ke dalam syurga? Kalau kita dah sekarang ni, tiba-tiba dah malaikat Jibril datang. Oi Yop, apa ibadah? Mika udah jamin syurga dah. Cuba kita bayangkan kalau kita macam tu. Tiba-tiba Nabi kata dalam mimpi, Mika udah jamin syurga dah. Kalau kita rupa itu dah dijamin masuk ke dalam syurga dah. Malaikat datang katanya dah jamin masuk syurga dah. Rasanya lepas tu ibadah kita ni makin lama makin bukannya makin rajin, makin malas dah. Makin malas. Apa nak ibadah sungguh-sungguhnya udah jamin syurga dah. Tu kalau kita. Tapi sahabat Nabi ni dengan Nabi ni, walaupun dah jamin masuk syurga dah, tapi oleh kerana kita kata kasih sayangnya kepada Allah, taat setianya kepada Allah, tetap meneruskan ibadah walaupun dijamin masuk ke dalam syurga.
antara tabi'in yang pernah berjumpa dengan sahabat Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri ni pernah berjumpa dengan 70 ahli Badar. Macam kita tahu, ahli Badar ni diampunkan oleh Allah. Walaupun diampunkan oleh Allah, tetap juga kuat beribadah. Hasan Al-Basri ni hidup zaman tabi'in. Beliau pun tabi'in. Berjumpa dengan 70 ahli Badar. Nak digambarkan bagaimana kuatnya para sahabat ni beribadah. Hasan Al-Basri kata, kalau kamu ni, orang-orang tabi'in ni, tengok orang sahabat Nabi ni beribadah, seolah-olahnya kamu tengok dia ni macam orang gila. Sebab apa? Sentiasa beribadah, sujud, taat kepada Allah. Tapi, ada tapi juga, kalau sahabat ni tengok para tabi'in ni, seolah-olahnya tak ada akhlak. Sebab apa? Sebabnya ibadahnya dah kurang daripada sahabat. Itu baru satu generasi, bukannya satu kurun. Cuba bayangkan, kalau sahabat ni tengok generasi sekarang ni, rasanya dia bukan katanya tak ada akhlak dah. Korang ni Islam lagi ke? Tengoklah generasi sekarang ni, berapa ramai yang tak sembahyang. Berapa tengoklah dalam TikTok tu, habis huru-hara. Sampai halal haram pun tak tahu. Sampai baru ni lah saya tengok ada seorang sing ni. Ada orang Islam ni tegur, dalam agama sing bukan wajib pakai serban. Jadi orang sing tu selamba je kata, ya, kami ni memang dah wajib pakai serban, tapi ada je orang yang tak pakai serban. Macam korang jugalah kan, dalam Islam wajib pakai tudung. Tapi ada je orang Islam tak pakai tudung. Sekali orang sing tu pergi, senyap tu deh. Sebab apa? Sebab kita tak rasa malu kalau kita keluar daripada rumah tak pakai tudung. Orang-orang sekarang ni lah kan, generasi sekarang ni, seolah-olahnya rasa macam normal kalau tak keluar rumah ni tak pakai tudung. Siap kata lagi, luaran je nampak macam tak beriman. Tapi dalam hati ni beriman bersungguh-sungguh. Kalau luaran pun mangkuk, dalam pun mangkuk dah. Dia tak naknya luaran mangkuk, dalaman manggus. Apa dia kata, don't judge a book by its cover. Memanglah don't judge a book by its cover. Tapi Islamnya bukan macam tu. Kalau luaran pun kamu tak ikut syariat, dalaman apa lagi? Kalau buku ni kita tengok luaran dah. Luaran buku ni kadang-kadang tak berapa menarik, tapi dalamannya menarik. Itu buku. Ini kita orang manusia, bukannya buku. Kalau luarannya tak beramal dengan syariat, dalaman tak usah kira dah. Dia tak kira luaran ke dalaman ke, luaran tu kena baik dulu, baru orang menilai dalaman. InsyaAllah setelah berminggu-minggu kita menceritakan mengenai Isra' Mi'raj, insya-Allah
pada pertemuan yang akan datang kita akan membaca mengenai bai'ah Aqabah yang pertama. Maksudnya dah habis dah mengenai kisah Isra' dan Mi'raj. Tapi alhamdulillah hari ini kita telah menghabiskan, menamatkan mengenai kisah Isra' dan Mi'raj. Dan cerita-cerita ini jarang diceritakan di masjid dan di surau. Sebabnya apa? Sebab kalau ceramah Isra' Mi'raj ni sejam saja. Tak ada lagi lah ceramah Isra' Mi'raj mula lepas maghrib, habis lepas subuh. Tak ada lagi lah. Saya tengok daurah apa nama? Daurah Syekh Fahmi pun 2 hari juga baru habis. Nanti saya hantar dia punya link dia. Link yang penuh lah mengenai playlist ceramah Isra' dan Mi'raj. Nanti ceramah Isra' Mi'raj oleh Syekh Fahmi Zamzam. Saya ambil daripada kisah ni pun, kisah Isra' Mi'raj ni pun daripada beliau. Alhamdulillah lah, sekarang ni zaman dah moden dah, kita dapat tengok balik video-video daurah beliau mengenai Isra' dan Mi'raj. Sekarang ni tak susah, masuk je dalam YouTube tu cari semua ada. Dan beliau juga menulis buku mengenai Isra' dan Mi'raj. Kemudian kemudian Ustaz Muhadir Mak Joy dia buat satu ringkasan daripada kitab Isra' Mi'raj, dia buat macam bentuk infografik. Ni lagi ringkas lah berbanding dengan buku Syekh Fahmi Zamzam ni. InsyaAllah pertemuan yang akan datang kita akan sentuh mengenai bab bai'ah Aqabah. Dan bai'ah Aqabah ni saya tengok dalam buku ni pun tak berapa, dia tak cerita panjang lah. Dia cuma cerita ringkas sahaja. Bai'ah Aqabah yang pertama memang ringkas ceritanya. Bai'ah Aqabah yang kedua panjang ceritanya. InsyaAllah wallahu alam, kita tangguhkan dengan selawat kehadrat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. وصل وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جزاك الله خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.